Kalau hang rasa simpan duit dalam bank dah cukup selamat, aku nak hang fikir sekali lagi. Duit dalam bank memang selamat, tapi nilai dia tak semestinya selamat. Harga barang naik setiap tahun. Minyak naik, makan naik, barang dapur naik. Tapi duit yang hang simpan tu, jumlah dia sama aja. 10,000 hari ni, 5 tahun lagi masih 10,000. Masalahnya, apa yang 10,000 tu boleh beli? Benda dah tak sama. Sebab tu orang yang faham pasal kewangan, dia tak simpan duit semata-mata. Dia tukar sebahagian duit tu jadi aset, especially yang low risk seperti emas lah. Okay? Bukan untuk kaya cepat, tapi untuk lindungi nilai duit tu. Okay? So kalau hang nak faham beza simpan duit dengan simpan aset, DM aku komen aset. Aku explain dengan bahasa paling simple. Okay? Assalamualaikum.